خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Yang dimuliakan Tuan Imam, para jawatan kuasa surau, serta seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, tazkirah hari ni saya express tazkirah malam ni sekarang 9.50 ya, dalam 15 minit kan, 15 minit ke 20 minit lah macam tu no? Plus minus lah insyaAllah. Tazkirah berdasarkan bacaan-bacaan imam tadi, subhanallah, sangat sedap. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'taman. Sesungguhnya imam itu dhamin, iaitu garantor, penjamin kepada kamu semua, kita semualah. Bermaksud bacaan-bacaan imam itu menjadi jaminan kepada kita. Kalau ada bacaan kita yang salah di sudut makhraj dan sebagainya, itu bila kita solat berjemaah, kita dapat orang kata cover daripada bacaan imam yang, sebab tu kita pilih imam yang sedap dan sebagainya kan. Wal muazzinu mu'taman, dan para bilal, para muazzin itu mu'taman, orang yang beramanah, kata Nabi. Allahumma arsyid ala immata wa ghafir lil muazzinin. Nabi kata, ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunkanlah para muazzin. Walaupun sehari dua ni ada kes imam penampak orang, tapi tu di tempat lain lah. Di sini alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya minta maaf lambat. Saya memang Ramadan tahun ni memang saya tak tazkirah langsung. Ni adalah the only itu pun sebab Abang Faizul mesej nak tebus balik posting hari tu kata ke MU tu. Bila Abang Faizul mesej, kita kena main kan, nak kena tebus balik kan. Sebab saya memang ada kekangan tu lah, kekangan jadual isteri lah kan. Tak apalah, tak mau cerita macam nak pergi tazkirah terus. Jadi tapi saya sempat lah tadi, imam tadi Abang Faizul beritahu, dia tadi sempat dengan dekat rakaat terakhir dengan para imam, dengan imam menyebutkan tentang surah Maryam. Surah Maryam ini pada perenggan awalnya itu menceritakan tentang Nabi Zakaria, kemudian kisah Sayyidatina Maryam, dan tadi di penghujung itu kisah Nabi Allah Ibrahim AS yang mendoakan keampunan untuk ayahanda baginda. Cuma saya mungkin nak pergi kepada perenggan awal lah kot perenggan awal. Kalau saya terlepas, tersilap, nanti Ustaz Imam betulkan saya tentang surah Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita kisah. Saya ingat ini sesuai untuk kita ceritakan dalam bulan Ramadan ini. Kisah keindahan pengharapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, and how Allah ajak kita. Tuan-tuan, permulaan surah Maryam itu kata Allah, Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah nak ingatkan kita bagaimana hambanya itu Nabi Zakaria itu ketika mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria ni siapa? Nabi Zakaria ialah salah seorang daripada rasul dalam kalangan Bani Israel, antara jurai-jurai yang terakhir selepas Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa. Kalau dari sudut sejarahnya, zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya ni, kalau di sudut timeline duniawi ni, sekadar pembacaan dan pengkajian saya, dia adalah pada zaman Raja Herod the Great tu. Zaman tu yang zaman depa ditipu oleh orang Yahudi, itu dah permulaan itu dah ni. Orang Yahudi dan orang Kristian dah mula berpisah. Sebenarnya depa ni sama saja Bani Israel. Permulaan perpecahan depa tu, kemuncaknya itu hampir kemuncak. Dia panggil apa? Kemuncak, climax. Ni dia nak ke arah climax tu bermula pada zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemudian kemuncak sekali pada zaman Nabi Isa lah, yang akhirnya orang Yahudi buat pakatan dengan raja, akhirnya Nabi Isa difitnah kan dan sebagainya. Tapi Nabi Zakaria AS, siapa baginda? Nabi Zakaria, Allah muliakan Nabi Zakaria dengan gelaran abdi. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kita telah bincang, bila Allah telah claim that lelaki, bila Allah claim seseorang itu sebagai hambanya, itu ialah gelaran yang paling tinggi yang seseorang manusia nak dapat. Sebab tu dalam Isra dan Mi'raj Allah kata, subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bila Allah dah declare kita ini hamba Allah, kita dah dapat gelaran kita ini Abdullah, hamba Allah, maka itulah senikmat-nikmat pangkat yang kita nak. Sebab dalam Quran Allah kata, fadkhuli fi ibadi, jadilah kamu jemaah hamba-hambaku.
wadkhuli jannati, wadkhuli. Mengusul dia wa, kemudian masuklah syurga aku. Maknanya kita nak kejar yang pertama, nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat hamba Allah? Banyaklah. Antaranya adalah redha dengan segala ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, Nabi Zakaria ni kisah dia, kisah surah Maryam ini, mereka adalah keluarga daripada keluarga siapa? Keluarga Imran. Imran ni ada dua. Kalau kita buka dalam tafsir Qurtubi sebut Imranain, dua Imran. Imran yang pertama ialah Imran bapa Nabi Musa. Nah, ini Imran yang kedua ialah Imran suami kepada Hannah. Imran yang hebat ini suami kepada Hannah, yang depa dapat anak nama Maryam. Cuma perbincangan, adakah anak daripada dua orang, seorang nama Aisyah ataupun orang putih terjemah sebagai Elizabeth? Sebab dalam tafsir Qurtubi kata Aisyah ni bukan anak Hannah tapi adik Hannah. Tapi dalam Al-Kattabi kata Aisyah ni bukan, Aisyah ni anak Hannah, anak Imran dan Hannah. Tak apalah, itu complicated sikit. Tapi tuan-tuan gambarkan macam ni. Imran kahwin dengan Hannah, dapat anak yang muktabar dia, yang autentik dia, anak dia adalah Maryam. Cuma Aisyah ni tak pasti anak Imran ataupun adik ipar Imran. Tuan-tuan clear? Baik. Kenapa saya kena cerita? Aisyah ni adalah isteri kepada Nabi Zakaria. Okey, isteri kepada Nabi Zakaria. Jadi bila Hannah ni bila dia mengandung, dia telah, tuan-tuan tahu dah cerita ni, dia telah nazar yang dia dapat anak nanti dia akan letak anak dia dekat Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, untuk jadi tok siak di situ, khidmat di situ. Bila dapat anak perempuan, dia nak target lelaki, dapat perempuan. Jadi dia fikir aku nak kena buat juga kah? Maka dia buat juga nazar dia. Maka ketika itulah waqaffalaha Zakaria. Nabi Zakaria lah yang jaga Maryam. So dia either abang ipar jaga adik ipar ataupun pak menakan jaga anak menakan. Tapi tempoh yang panjang lah. Maknanya Nabi Zakaria dah berubah, dah tua dah. Maryam baru kecil, baru 5-6 tahun, 7-8 tahun. Maka Maryam ni duduk dalam Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa di mihrab, tak keluar daripada bilik dia. Kerja dia hanya khidmat untuk Masjidil Aqsa sahaja. Nabi Zakaria dah jadi nabi dah. Nabi Zakaria ni kisah dia doa kepada Allah dah nak anak. Nabi Zakaria tak ada anak. Doa sejak muda tak dapat. Maka sampai pada satu peringkat dia tak doa dah. Tak apalah, mungkin tak ada rezeki aku. Dia tak doa dah. At the same time dia jaga adik ipar dia ni ataupun anak saudara dia ni. Maryam ni duduk dalam Masjid Al-Aqsa tak keluar. Dia kerja dia berzikir, mengaji, ibadah saja. Tapi dalam Quran kata kullama dakhala 'alaiha al-mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab, mihrab ni tempat ruang Maryam duk ibadat ni, setiap kali Nabi Zakaria masuk wajada 'indaha rizqa. Dia dapat lihat di sisi Maryam ini ada buah-buahan, ada rezeki. Bahkan dalam tafsir kata buah-buah itu buah yang di luar musim. Maknanya dalam bulan 4, bulan 5 kata tak ada durian lagi contohlah. Tapi ada durian lah di sisi dia. Buah-buah yang di luar musim. Maka Nabi Zakaria heran. Nabi Zakaria kata ani laki hadha, macam mana hang dapat buah-buahan ni? Macam mana hang dapat buah-buahan ni sedangkan satu hang tak pernah keluar pergi mana? Kok order online ke tak? Hang dapat macam mana buah-buah ni? Kalau hang boleh order online pun, mana nak ada musim? Mana nak ada musim buah ni? Maka kata Maryam, Allah yang bagi, huwa min indillah. Ini adalah buah-buahan ini adalah daripada Allah, dan Allah akan beri rezeki, yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah boleh bagi kat siapa-siapa pun. Perkataan itu menyebabkan Nabi Zakaria tersentak. Dia rasa macam benda yang tak logik akal. Anak saudara aku ni tak pernah keluar pergi mana, tak pernah kenal orang, tiba-tiba boleh makan buah-buahan yang ada di sisi dia. Bukan dia keluar pergi beli, orang main hantar pun dah. Dia ada di sisi dia, duduk makan buah tu dalam mihrab dia. Yang pertama. Yang keduanya, buah pula yang tak logik akal. Depa duduk di Palestin, buah ni mai daripada junjung ni, saya tambah jangan nak percaya betul. Maksudnya buah di durian, musangking dan semua macam tu lah. Buah yang di luar musim. Benda yang tak make sense, yang tak logik akal pun Allah boleh bagi. Ya Rasulullah yasha' bighairi hisab, Allah boleh bagi.
Itu yang convince Nabi Zakaria untuk aku nak continue balik aku punya doa. Masa tu dia dah tua dah tuan-tuan. Dia dah tua dah. Maka itu yang ayat seterusnya sambung tu. Zikru rahmati rabbika amdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika mana dia minta kepada Allah dengan permintaan yang khafi, yang lembut, yang lunak, cara dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara yang Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita, bagaimana kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma setengah pendapat kata dia minta tu ketika dia semayang. Sebab ada ayat yang lain, surah Al-Imran, yang ni surah Maryam kan, dia surah Al-Imran tu, ketika mana lepas dia minta tu malaikat mai kat dia tu. Apa ustaz ayat tu? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun wa yusalli tu. Kan surah Al-Imran kan. Ketika mana dia minta tu, kemudian malaikat mai kat dia, bagi tahu kat dia, masa tu dia tengah berdiri dan semayang. Maknanya setengah pendapat ulama kata nidaan khafiyah maksudnya dia tengah minta dalam semayang. Itu menjadi panduan ulama kata boleh tak kita berdoa dalam semayang? Boleh. Bahkan setengah ulama kata lagi afdal dalam semayang daripada luar semayang. Kalau ulama setengah ustaz-ustaz yang lebih keras ni dia berkata lepas semayang tak ada doa kan, bagi salam mengunturlah. Tapi kita berpegang kepada dalam semayang pun boleh, luar semayang pun silakanlah. Saya pegang begitu. Kalau ada hadis yang lain banyak. Nabi kata apa? La yazalul abdu, tidak akan berhenti Allah bagi kepada seorang hamba itu nikmat. Intaqama min musalla atau kama qalna, la yazalul abdu, tidak akan berhenti Allah bagi nikmat kepada seorang hamba itu selagi mana dia tak bangun daripada tempat dia semayang tu. Mana lagi lama dia duduk lepas semayang, duduk berzikir, berwirid seorang-seorang dia, selagi itulah Allah tak putus bagi pahala kepada dia. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal kan, la tad'anna dubura fi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, janganlah kamu bangun terus lepas semayang, melainkan kamu bacalah dulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ataupun doa yang lain lah. Tapi doa tu khusus Nabi ajar, tapi bolehlah nak doa yang lain pun. Maksudnya itu menjadi panduan kita, lepas semayang pun bolehlah doa. Tapi yang dalam ayat ni sebut dalam semayang. Dan tentulah ulama kata kalau luar semayang pun doa, dalam semayang tentulah lagi. Bayangkan dalam sembahyang, dalam wudu, tengah menghadap Allah, ketika sujud dalam bulan Ramadan. That was, itu power doa yang sangat-sangat dahsyat. Tuan-tuan, bahkan Nabi kata apa? Aqrabu ma yakun bainal abdi wa rabbih. Saat yang paling dekat antara seseorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika mana dia sedang bersujud. Fa aksiru bid doa, banyakkanlah berdoa ketika itu. Maka kita rebutlah tuan-tuan kekuatan, kehebatan doa dalam bulan Ramadan. Sebab cerita tentang doa, gugusan ayat dalam doa itu berada dalam gugusan yang sama ayat tentang Ramadan. Kutiba alaikumusiyam itu, lepas tu disambungan ayat gugusan itu Allah sebut tentang apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan? Kemudian Allah sambung apa? Ujibud da'watid da'i iza da'an. Tuan-tuan, powernya doa ni, tuan-tuan tengok ayat tu. Allah kata apa? Ujibud da'watid da'i iza da'an. Apa maknanya? Aku akan kabulkan permintaan hamba aku ketika mana dia berdoa. Di sudut sintaksis ayat tak kena. Bukan saya kata Quran salah. Sintaksisnya sepatutnya apa tuan-tuan? Ketika mana hamba aku berdoa, aku akan kabulkan. Tapi ayat ini, hebatnya Quran, nuzul Quran malam ni kan. Hebatnya Quran, Allah susun ayat ujibud da'watid da'i. Aku akan kabulkan doa hamba aku idza da'an, ketika mana dia berdoa. Maksudnya apa? Betapa Allah nak kabulkan permintaan kita. Maknanya kabul dulu idza da'an, ketika mana dia meminta. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala susun ayatnya. Maknanya punya Allah nak beritahu aku akan kabulkan. Tambahlah dalam bulan Ramadan, dalam wuduk, dalam sembahyang, malam nuzul Quran pula. Allahu akbar. The power of doa. Baik tuan-tuan, maka Nabi Zakaria doa. Iznada rabbahu nidaan khafiyya kan. Dan dalam ayat yang lain kata Allah, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, surah Al-Mulk kan. Ucapan kamu itu kamu boleh israr, kamu boleh slowkan dia ataupun kamu nak kuatkan dia.
Innallaha alimun bizati sudur. Allah tahu pada hati kita. Maknanya doa ni boleh doa pelan-pelan. Ada masanya. Ada masanya kita doa pelan-pelan dengan penuh penghayatan. Nabi ajak kita doa kan. Mulakan dengan lafaz puji-pujian kepada Allah, kemudian selawat kepada baginda Nabi SAW, kemudian menggunakan Ismullahul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Antaranya Nabi ajak kita Ya Arhamar Rahimin, antaranya Ya Badi'as Samawati wal Arda, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ni antara yang kita boleh mulakan pangkal doa itu dengan nama-nama Allah yang azim ini untuk kita jadikan doa itu makbul. Satunya lagi Nabi kata La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu cukup kuat kalau kita jadikan itu sebagai pelapik doa kita untuk kita nak minta apa-apa. Doa itulah yang Nabi Yunus minta sampai Allah takdirkan dia keluar daripada kegelapan ikan nun dalam perut ikan. Dalam kegelapan malam, dalam dasar laut, Allah boleh keluarkan dia. Jadi seperti mana kita duduk dalam kegelapan hidup kita ini, musibah tak berhenti, duka cita, sakit, penat, diuji, keuangan dan sebagainya itu, di saat kita sangka tak ada orang dengar kita, tak ada orang peduli kita, ibarat kita ni dalam perut ikan di dasar laut, ketika mana kita meminta kepada Allah dengan tasbih La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, seperti mana Allah keluarkan Nabi Yunus, Allah akan keluarkan kita. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Nabi. Begitu seperti mana Allah selamatkan Yunus, seperti itulah Allah akan selamatkan orang beriman. Kemudian apa lagi? Iznada rabbahu nida'an khafiyya qala rabbi inni apa Ustaz? Wasta'an apa? Tak mai. Ayat seterusnya. Apa wahanal azmu minni? Sorry. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Betul? Qala rabbi inni betul? Apa betul? Saya tak sampai pula dah. Apa wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba tu kan? Tengah-tengah kamera dia hilang perkataan. Ayat tu kan ada kata apa? Ya Allah, umur aku dah bertambah. Tulang belulang aku dah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Uban-uban ni telah menyala dekat rambut aku. Maksudnya laju uban tumbuh. Aku ni lemah ya Allah. Tak ada daya upaya dah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tak pernah ya Allah putus asa dalam meminta kepadamu ya Allah. Maknanya itu antara adab dalam berdoa. Kata ulama mufassirin, bila mana kita nak berdoa kepada Allah, kita cerita diri kita dulu. Ya Allah, aku lemah ya Allah. Tulang belulang aku dah lemah, rambut aku dah tumbuh uban, badan dah tak larat. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sebut ayat tu. Saya pun doa sebut lagu tu. Tapi aku nak nama kata putus asa, tak putus asa ya Allah. Masanya akan sampai. Masanya akan sampai, kita akan keluar daripada duka cita kita. Kita akan keluar daripada keserabutan kita. Kita akan keluar daripada masalah kita. Masanya akan sampai. Doa kita bukan tak makbul, cuma masanya yang tepat belum hadir lagi. Tuan-tuan, lepas tu bila dia cerita diri dia cerita isteri dia, kemudian dia kata apa? Bagilah kepada aku seorang anak. Apa tujuan dia? Yarisuni wa yarisu Yaqub kan, yang akan mewarisi aku. Sebab apa? Inni khiftul mawali min warai, dia kata kan. Sebab apa dia minta kepada Allah anak-anak? Sebab aku risau. Aku risau keturunan aku lepas-lepas ni risau. Pasal Nabi Zakaria tak ada anak. Orang-orang Bani Israel pada zaman tu dah teruk dah. Kuih lama kuih teruk, kuih lama kuih teruk, kuih lama kuih teruk ni. Maka dia kata, ya Allah, bagilah aku seorang anak ya Allah, agar dapatlah mewarisi aku. Mewarisi khazanah keilmuan aku, khazanah kenubuahan aku, Nabi Yaqub terus sampai ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Daud. Dia minta yang tu. Sebab tu dalam adab kita berdoa, kata Allah, kata mufassirin dalam menerusi ayat ini, kita cerita our state, cerita diri kita. Ya Allah, aku sekarang ni sedang alami benda ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tentang Allah sangat suka kita berdoa kepada dia. Sampai tahap apa para sahabat dulu, kalau sampai tahap apa Allah suka, kita tali kasut hilang pun kita minta doa kepada Allah nak tali kasut. Sampai tahap nak tali kasut pun kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya nak bergantungan kepada Allah. Kita merayu kepada Allah, kita cerita diri kita, sedangkan Allah Maha mengetahui, tapi kita cerita juga. Sebab apa? Sebab Allah nak ilhah itu. Kita merayu, kita letak diri kita hamba, Allah itu Tuhan satu-satunya yang akan mengkabulkan, dan kita penuh yakin
Ana 'inda zanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis kursi. Allah bersama sangkaan kita terhadap dia. Kita yakin Allah akan sembuh, kita yakin Allah akan kabulkan. Ya? Serah pada Allah diri ini. Kita cerita diri kita. Inni dha'ifun faqawwini ya Allah. Ya Allah, aku lemah ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Nabi Ayub kata apa? Anni masaniyaddur. Aku ni diuji oleh kesusahan, kesakitan. Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah Maha Penyayang ya Allah. Kita cerita keadaan kita sekarang, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cerita tujuan kita minta. Sebab tu Nabi Zakaria kata apa? Apa tujuan dia minta? Agar mewariskan keilmuan, mewariskan akhlak kenubuahan. Itu minta ya Allah. Ya, saya pun tuan-tuan tahu, saya telah ulang dah di surau ni selalu cerita. Saya pun ada lah penyakit saya ni, anxiety apa semua ni kan. Minta bulan puasa ni saya minta sungguh-sungguh ya Allah. Kalaulah sakit ini menyebabkan saya lagi teruk ibadat saya, jauhkanlah sakit ni ya Allah. Kalaulah sakit ni boleh bagi saya lagi kuat ibadat saya, biarlah sakit ni kekal dengan tubuh badan saya. So minta lagu tu, doa lah. Minta pasal apa? Kadang-kadang saya ni banyak benda saya tak boleh buat. Kadang-kadang kan bila zaman ni tengah-tengah dia diuji bila benda-benda macam ni lah, orang panggil pergi luar negara lah apa semua, benda yang kita nak dulu ni. Tapi my time law ni, time shaking, tak boleh nak pergi ni, time ni lah Allah uji macam tu kan. Minta kepada Allah ya Allah, ada hikmah yang kita tak tahu. Minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan pada saat dan ketika yang tepat. Ya, yakin macam tu ya. Sampai satu tahap tuan-tuan, kita serahkan urusan ini kepada Allah, kita ikut dia. Sebab kalau kita rungkai balik hidup kita, patah balik ke belakang, ada tak selama ini satu-satu ujian yang Allah buat yang kita rugi at the end? Tak ada tuan-tuan, betul tak? Cuba kita recap balik hidup kita. Sebelum ni zaman kita muda, satu-satu simpang yang Allah tolak kita pergi jatuh, ada tak kejatuhan itu merugikan kita hari ini? Tak ada. Bahkan semua kejatuhan yang lalu itu menyebabkan hari ini kita melompat lebih tinggi sebenarnya. Cuba kita ingatlah hidup kita. Berapa kali kita terpesong jatuh, didah jatuh, terandah diuji. Rupanya ujian itu hari ini menolak kita pada kedudukan kita sekarang. Yang dulu kita sangka pedih dan sakit, hari ini baru kita tahu hikmah yang berlaku dulu, hari ini adalah jawapannya. Seperti mana yang berlaku kepada kita sekarang hari ini pun, jawapannya kelak akan ada. Cuma sekarang kita belum jumpa hikmahnya lagi tuan-tuan. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ini hamba dan Allah itu Tuhan kita. Allah tahu segala-galanya. Allah nak kita meminta kepada dia. Tuan-tuan, sikit lagi, boleh? Lagi 3 minit saya pinjam. Lepas pada tu dia main kisah Maryam. Tapi kisah Maryam tak boleh panjang lah, pasal 3 minit saja. Cuma saya nak petik satu benda yang menarik tentang kisah Maryam ni. Bila mana Allah telah beri kepada Maryam macam-macam, Allah uji Maryam sikit. Bukan sikit, besar. Iaitu dia akan mengandung seorang anak yang dia lam yamsasni bashar, dia kata. Satu orang manusia pun tak pernah sentuh dia. Tapi Allah uji dia dengan mengandung. Tuan-tuan bayangkan kalau benda tu berlaku zaman moden. Kita perempuan, tiba-tiba kita mengandung. Kita cakaplah macam mana pun takkan ada orang percaya. Betul? Bayangkan zaman tu macam mana. Dia kata lelaki tak pernah sentuh aku, siapa nak percaya dia mengandung? Tapi Allah pilih wanita mulia ni untuk tanggung ujian seberat itu. Saya nak pergi kepada perkataan ini. Saya lupa bahasa Arab dia Ustaz. Tapi yang dia kata apa doktor? Cuba tengok ayat tu yang Siti Maryam kata in mitu qabla hadha. Saya lupa bahasa Arab, saya takut salah. Kalau hadis ada au kama qala Quran, kita tak boleh reka, saya takut saya silap balik. Yang dia kata kalaulah aku mati, I wish I was dead. Ada kan? Masa dia nak beranak seorang-seorang tu, dia tak tahan dah sakit, dia kata ya Allah, kalaulah aku mati, aku lagi rela mati macam itulah. Maknanya tuan-tuan, dalam tafsir ulama kata itulah manusia. Kadang-kadang bila kita terima mana-mana ujian, kita kata matilah aku. Tidaklah sampai rosak akidah kita. Ampuh aku kali ni, kasar sikit kan. Habis mati aku. Itulah manusia, sifat dia bila dia kena ujian macam tu, dia kata mati pun tak apalah. Itu manusia. Maryam yang hebat, yang mulia, yang agung itu pun bila kena ujian, dia pun terkeluar juga sifat insan dia. Kalaulah aku mati sebelum ni. Kan? Maknanya periknya ujian ni, seorang-seorang dia beranak. Cuma saya nak petik ayat itulah, bila mana yang dia nak beranak seorang-seorang tu, malaikat mai kat dia kan, suruh dia goncang pokok tamar, pokok kurma. Perbincangan ni hangat dalam kalangan orang ramai. Dia kata betul lah, saya tahu ramai ustazah cerita pokok kurma ni keras macam pokok kelapa sawit, mana boleh goncang. Tapi kenapa Allah suruh goncang juga? Pasal nak bagi tahu suruh
effort, buat usaha juga sikit. Walaupun usaha tu tak logik, tapi you do something, Allah akan turunkan buah tu. Allah boleh bagi buah turun tu Tapi kenapa Allah suruh goncang juga walaupun tak logik? Sebab Allah nak kita usaha sikit. Saya tahu tuan-tuan tahu dah benda ni. Cuma yang menarik dia, dalam Quran, dalam ayat tersebut, ini saya nak pergi point lain. Iaitu Allah kata rutban, kurma yang dah masak. Kan ada ayat tu kan? Goncang pokok tu, jatuh buah kurma yang masak. Saya nak ajak tuan-tuan kita fikir lain sikit. Yang tentang effort tu tuan-tuan tahu dah, ramai motivator cerita. Tapi kan, ini adalah hujah perbincangan tentang apa tuan-tuan? Menarik dia. Saya baru baca tadi. Lepas Abang Faizu mesej, saya cari, saya jumpa tentang bilakah musim buah itu masak yang boleh ranum, boleh jatuh macam tu. Dia berlaku dalam bulan Ogos sampai Oktober. Ogos, September, Oktober. Between 3 months ni, dalam 3 bulan ni, itu musim yang buah akan jadi macam tu. Yang dia masak dan dia akan jatuh. So, apa jawapan dia tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan dapat? Nabi Maryam, Siti Maryam beranak time itu. Between Ogos sampai September. Jadi dia bukan Christmas 25 Disember. Saya faham macam tu lah. So, apa yang dia cuba bawakan Disember 25 yang Nabi Isa keluar tu, dia tak make sense dengan Quran. Sebab kalau kaedah, maksudnya Quran punya hebat tuan-tuan, subhanallah. Allah nak cerita pasal effort, pasal usaha, pasal kisah Maryam. Tapi ada selingan kisah itu agar kita berfikir out of box, yang ini memberi satu signal yang Nabi Isa bukan lahir bulan 12. Seperti mana disambut oleh orang Kristian sekarang. Dan banyak lagi lah. Akhirnya Nabi Isa AS membesar, kemudian memimpin Hawariyun dan sebagainya. Kemudian kisah Nabi Allah Ibrahim AS, saya tutup dengan itu tuan-tuan. Panjang lagi. Cuma Nabi Allah Ibrahim AS, dia minta kepada Allah SWT agar ampunkan ayah dia, pun tak dapat kan. Tuan-tuan pun tahu yang tu. Kemudian dalam hadis Bukhari, Nabi Ibrahim AS nanti melihat bapa dia dalam keadaan bertukar jadi bentuk binatang kan. Nabi Ibrahim AS pun diuji begitu. Mudah-mudahan kita dapat ibrah daripada kisah dalam surah Maryam ini, yang mana bagi saya lah secara peribadi, surah Maryam ni sangat menarik. Perbincangan dia, naratif dia daripada Maryam, sebelumnya Imran apa semua ni, memang Kahfi semua ni, memang kisah-kisah itu yang menjurus kepada kita untuk berinteraksi dengan kisah-kisah Ahlul Kitab. Jadi saya ingat, saya menarik seorang speaker ML tu, yang apa nama dia, yang macam mamuk-mamuk sikit tu. Dalam bulan puasa ni banyak video dia keluar pasal doa tu. Dia kata Ramadan ni, kalau tiap tahun tuan-tuan dah telah ligan habis khatam satu Quran, cuba buat tahun ni tak perlu khatam dah. Bila kita dengar rasa macam dia ni buat cakap macam ni. Tapi betul ya, dia kata khatam tak perlu pun, dia kata. Dah khatam sekali sudahlah, kali dua kan. Cuba tahun ni you khatam satu surah saja, tetapi full. Baca dia, hafal dia kalau boleh, tengok ibrah dia, tafsir dia, satu surah pun jadi ya. Kita betul-betul hadam. Betul je tuan-tuan. Tahun ni kita ambil spirit tu. Mungkin tahun-tahun sebelum ni kita kuantiti, tapi sebenarnya ulama-ulama pun ligan kuantiti juga sebelumnya. Kita boleh kata Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari, betul kan? Cuma ulama depa kuantiti dalam keadaan kualiti depa dah ada dah. Kita nak ligan kualiti kita tak ada lagi, kita brum macam kita tak faham apa. Kalau kita telah khatam tahun lepas, cuba tahun ni kita pilih 1-2 surah yang kita boleh fokus ibrah yang macam tu. Be deep. Saya tahu nanti orang kata, apa cakap macam ni, ulama-ulama dulu memang mereka tak bagi can, mereka baca Quran banyak-banyak. Imam Malik bila masuk bulan Ramadan, dia hentikan kuliah hadis dia, fokus on ibadat, ngaji Quran saja. Banyak imam Sufyan bin Uyainah antara yang lain memang fokus on ibadat saja. Tapi ialah mereka telah pun power di sudut keilmuan. Kita ini ligalah kedua-duanya, kuantiti, dalam keadaan kita dah ada kuantiti, kita menambahkan kualiti ibadat kita. Allahu taala alam. Allahumma rzuqna fahma nabiyina fil mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi datil arifin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Tamam banyak tuan-tuan, kalau tak nak prepare sangat. Mudah-mudahan dapat amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.